Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Alif atas jemputan untuk kuliah pada malam ni. Yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, al-hadirin wal-hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang mana insya-Allah pada malam ni kita akan mula membacakan sebuah kitab. Yang mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak diragui lagi kehebatan dan juga kredibiliti beliau dalam dunia ilmu. Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Wafat pada tahun 895 Hijrah. Imam As-Sanusi rahimahullah kita boleh katakan sebagai ayah bagi akidah ulama tanah Melayu kita. Kenapa saya cakap begitu? Kerana boleh dikatakan majoriti ulama dalam kalangan ulama Nusantara kita, ulama Jawi kita, karya mereka kalau dalam bidang akidah bersumberkan kitab yang ditulis oleh Imam As-Sanusi. Yang masyhur dinamakan sebagai Matan Sanusi ataupun Matan Ummul Barahin ataupun Matan Al-Aqaid As-Sanusiyah ataupun Al-Aqidah As-Sughra. Nama yang banyak merujuk kepada kitab yang sama. Namun orang Melayu kita mungkin sekarang ni tak kenal sangat nama Imam Sanusi. Mereka kenal dengan apa? Aqidah sifat 20. Yang kita sebut sifat 20 ni yang pertama menyusunnya ataupun kita boleh katakan yang terawal menyusunnya dengan sedemikian rupa adalah Al-Imam Sanusi. Bukan kata sebelum Imam Sanusi orang tak beriman Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Dah. Sebelum-sebelum tu pun beriman macam tu. Cuma penyusunan topik, penyusunan kitab mengikut perbahasan, kemudian wujud, diikuti dengan qidam, diikuti dengan baqa' sampailah kaunuhu mutakalliman. Pertama sekali yang susun begitu ialah Al-Imam Sanusi. Hasil daripada pembelajaran beliau dengan guru beliau iaitu Al-Imam Al-Hawari rahimahullahu ta'ala. Dan sebutlah mana-mana kitab akidah Jawi ni yang masyhurnya macam kitab Faridatul Faraid, kitab Aqidatul Najin. Kesemuanya tu induknya adalah kitab Imam Sanusi. Dan kitab Imam Sanusi ni banyak. Yang paling masyhur di tanah Melayu ni adalah Matan Ummul Barahin yang saya sebutkan tadi. Sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan disyarahkan oleh ulama-ulama Jawi. Antaranya adalah kitab Sirajul Huda oleh Imam As-Sumbawi ataupun Syekh As-Sumbawi. Terjemahan Matan Ummul Barahin dan syarah. Biasanya kalau mereka yang mempelajari ilmu agama di pondok-pondok, mereka akan kenal kitab Sirajul Huda. Dan biasanya mereka akan mengaji Sirajul Huda ni sama ada setelah Aqidah Najin ataupun setelah Baqarah Al-Amani. Kerana bagi mereka kitab Sirajul Huda ni ibaratnya, ungkapannya, cara ulama, cara musannif tu tulis dia susah sikit.
Namun ada juga kitab Imam Sanusi ni banyak dan pelbagai. Antaranya yang kita nak baca malam ni iaitu kitab Al-Muqaddimat. Tu nama kitab tu Al-Muqaddimat. Okey, Muqaddimat ni jamak ataupun kata ganda bagi muqaddimah. Baik, muqaddimah ni dalam istilah ilmu ni maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam buku-buku biasa kan, kadang-kadang disebut muqaddimah ataupun kata aluan kan. Iaitu kita kata dia permulaan. Tapi dalam tradisi Islam, muqaddimah dia tidak sekadar benda yang awal, dia ada makna yang lebih. Muqaddimah dalam tradisi Islam seperti yang disebutkan oleh Imam At-Taftazani rahimahullah dan juga Imam Al-Qazwini, ma yatawaqqafu alaihi syuru' fi ta'allum. Ma yatawaqqafu alaihi asy-syuru'u fi ta'allum. Iaitu sesuatu yang menjadi prasyarat untuk seorang tu mempelajari ilmu tersebut. Jadi misalnya bila kita sebut muqaddimah ilmu akidah, apa maksud dia? Bukan maksud perkara yang berada di awal dalam ilmu akidah sahaja. Itu sudut kedudukan. Tapi sudut makna yang ulama kita nak apabila sebut benda ni adalah muqaddimah dalam akidah, maksudnya untuk faham akidah, inilah syarat-syarat yang kamu kena tahu. Inilah syarat-syarat yang kamu kena ada. Itu dimaksudkan dengan apa? Muqaddimah. Lalu macam mana Imam Sanusi boleh sebut muqaddimat dengan lafaz jamak? Iaitu apa? Muqaddimah. Iaitu seolah-olah macam ada banyak syarat. Ya, memang banyak syarat. Tapi tak adalah banyak sangat. Saya ingat kitab ni ada lebih kurang berapa helaian je kalau nak ikutkan. Lebih kurang ada 8 muqaddimah. 8 muqaddimah merujuk kepada kitab yang kita nak baca ni, insya-Allah secara bulanan ni, dia ada 8 perbahasan akidah yang mana menjadi prasyarat untuk kita tahu agar kita boleh memahami ilmu akidah dengan mendalam, dengan tepat. Sebab tu kitab ni nama dia Al-Muqaddimat. Jadi kitab ni dia jadi seolah macam silibus sebelum kita mengaji kitab-kitab Imam Sanusi yang lain. Okey? Sebelum kita mengaji kitab Imam Sanusi yang lain. Kitab Imam Sanusi ni yang masyhurnya tadi yang saya sebut, Aqidah Sughra tu, Umul Barahin ataupun Matan Sifat 20 tu. Namun ia sebenarnya ringkasan daripada sebuah kitab asal. Kitab asalnya adalah yang nama dia adalah Aqidah Ahli Tauhid. Aqidah Ahli Tauhid. Ataupun nama lainnya adalah Al-Aqidah Al-Kubra. Nama awak Aqidah Kubra ni maksudnya kitab tu berat. Okey. Lalu Imam Sanusi syarahkan kitab tersebut, jadilah syarah Aqidah Kubra ataupun Umdatu Ahli Taufiqi wa Tasdid. Itu nama dia. Namun biasalah bila tulis kitab berat ni, anak-anak murid mengadu kata kitab tu susah. Lalu Imam Sanusi ringkaskan kitab tersebut, jadilah yang nama dia kitab Al-Aqidah Al-Wusta. Dekat Malaysia ni banyak saya tengok masjid yang nama dia Masjid Wusta. Apa maksud Wusta tu? Pertengahan. Maksudnya kitab tu dia akidah yang tahap pertengahan. Lalu Imam Sanusi syarahkan juga Aqidah Wusta tu, jadilah syarah Aqidah Wusta. Macam biasa juga dia anggap susah lagi kitab tersebut, diringkaskan lagi jadi Al-Aqidah As-Sughra. Nampak daripada Kubra, Wusta, Sughra. Sughra tu maksudnya apa? Kecil. Kan? Qalqalah Sughra, Qalqalah Kubra. Tak ada lah Qalqalah Wusta kan. Baik. Sughra tu lah yang dikenali sebagai Umul Barahin kita sebut tadi. Lalu Imam Sanusi syarahkan juga. Jadi syarah Aqidah Sughra ataupun syarah Umul Barahin. Daripada kitab tersebut pun masih lagi ada orang kata susah dan berat, diringkaskan lagi jadi Sughra As-Sughra. 2 kali kecil. Sughra As-Sughra. Dan disyarahkan juga oleh Imam As-Sanusi. Ini antara kitab kita panggil silsilah Sughrayat ataupun silsilah Aqidah Imam Sanusi yang umum, yang sabit secara nisbahnya kepada Imam Sanusi. Lalu untuk faham semua koleksi ni, Imam Sanusi buat satu risalah yang nama dia Al-Muqaddimat yang kita nak baca ni. Jadi kalau ada rezeki, insya-Allah kalau kita nak teruskan madrasah Imam Sanusi di surau yang berkat ni, kita mula dengan kitab Muqaddimat ni.
Bila dah khatam, kita baca surah as-surah dengan syarah dia. Diikuti pula dengan Mubarahin surah dan syarahnya. Diikuti dengan wusta dan syarahnya. Dan diakhiri dengan kubra dan syarahnya. Kalau nak baca satu-satu tu, kalau kuliah bulanan mungkin 10-20 tahun kot baru khatam. Kan? Sebab kalau kita kira total tu, lebih kurang ada 8 ke 9 kitab. Ya, surah, syarah. Wusta, syarah. Kubra, syarah. Muqaddimat ni pun ada syarah juga. Imam Sanusi buat juga dia punya syarah. Jadi menariknya tuan-tuan, dalam tradisi Islam ni, bila ulama dia tulis kitab, dan kitab dia tu dia nak guna untuk mengajar, dia akan buat syarah. Okey, dia akan buat syarah. Dan kitab ni memang diberkati sehingga ulama-ulama setelah zaman Imam Sanusi, semua kalau nak mula mengaji akidah akan mula dengan Imam Sanusi. Dan antara ulama Jawi yang sangat sayang kitab Muqaddimat ni, sehingga masuk beberapa perbahasan memang dalam kitabnya memang ambil dari Imam Sanusi, ialah Syekh Wan Ahmad Al-Fattani rahimahullah ta'ala. Okay, Syekh Wan Ahmad sahib kitab Faridah tu lah. Okay. Dia ada satu kitab ni yang namanya ialah Jumanatut Tauhid. Jumanah At-Tauhid. Dia nazam. Nazam ni ialah apa? Syair. Syair lebih kurang 100 lebih bait seingat saya. Dan ada beberapa bait tu digubah, diolah balik daripada kitab Al-Muqaddimat ni. Jadi menunjukkan bahawa kitab ni dalam tradisi ulama Nusantara kita ni, dia ada hubungan yang sangat akrab. Okey. Baik. InsyaAllah kita mula baca. Sebelum tu pemandangan biasanya menjadi adat para ulama, apabila mereka nak mula baca kitab tu, kita akan sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab tersebut. Moga-moga dengan keberkatan pengarang, kita akan dapat kefahaman, dapat beramal dan juga menjadi asbab kita selamat di dunia dan akhirat. Okey. Ila hadratin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ali baiti at-tahirin wa ila ashabi ajma'in, wa khususan ila musannif hadha al-kitab al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi qaddasallahu sirrah, wa ila syuyukhina khususan syekhina nahdi lahum thawab al-Fatihah. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنا وعنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني عفى الله تعالى عنه بمنه وكرمه. Qala al-muqaddimatul ula fil ahkam. Baik, kata Imam Sanusi rahimahullah, muqaddimah yang pertama dalam akidah ni, prasyarat pertama kita nak faham akidah ni, yang pertama ialah mengetahui hukum hakam. Apa yang dimaksudkan dengan mengetahui hukum hakam kat sini? Baik. Qala al-hukmu ithbatu amrin aw nafyuhu. Hukum ni apa yang dimaksudkan bila ulama sebut sesuatu itu ada hukumnya? Hukum ni adalah kita ithbatu amrin au nafyuhu, ataupun yang lebih, ataupun sebahagian takrif dia lagi lengkap, ithbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, iaitu kita mengetahui sesuatu perkara itu, okey, ada pada sesuatu perkara yang lain ataupun tidak ada. Itu maksud ithbat. Misalnya kalau macam hari ni saya katakan dalam surau ni ada lebih kurang 20 jemaah yang hadir. Jemaah muslimin yang hadir ada 20 orang. Jadi apa maksud ayat saya tadi? Saya mengetahui bahawa dalam surau ni ada 20 jemaah yang hadir. Jadi saya hukumkan bahawa ada 20. Itu maksud apa? Isbat. Dalam erti kata lain, kita terima benda tu. Contoh macam kita terima bahawa malam ni ialah malam Ahad. Ada orang tolak tak malam ni malam Ahad?
Tak ada. Jadi maksudnya apa? Kita hukumkan malam ni Ahad. Maksudnya kita tahu bahawa malam ni malam Ahad. Jadi bahasa mudahnya hukum ni ialah kita tahu apa yang ya atau apa yang tidak. Apa yang terbukti benar, apa yang terbukti salah. Jadi hukum kat sini bukan semata-mata khas dekat hukum syarak yang kita faham apa? Wajib, sunat, harus, kan? Tak, bukan yang tu saja. Hukum kat sini dengan makna yang lebih umum, iaitu apa? Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Sama ada kita mengiyakan satu perkara ataupun kita menafikan perkara tersebut. Menafikan pun salah satu bentuk hukum. Contoh macam kita kata apa? Malam ni tak ada seorang pun yang tengah makan dalam surau. Kita nafi ke kita isbat tadi? Kita nafi. Itu pun namanya hukum. Okey, boleh faham Baik. Jadi hukum ni kata Imam Sanusi, wa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Hukum ni ada 3 bahagian. Okey, ada 3 bahagian. Yang pertamanya syar'iyyin wa 'adiyyin wa 'aqliyyin. Hukum ada 3, iaitu hukum syar'i. Yang kedua ialah hukum adi, yang ini hukum adat. Dan yang ketiga ialah hukum akal. Okey, ada hukum syarak, ada hukum adat dan ada hukum akal. Baik, apa tu hukum syar'i? Fasyar'iyyu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit-talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Pertamanya hukum syar'i ni, hukum syarak yang kita sebut hukum syarak. Apa maksud hukum syarak tu? Kan? Kita di Malaysia ni kita ada hukum apa kita panggil? Hukum ataupun mahkamah sivil dan juga mahkamah syar'i kan. Baik. Kita akan kata mahkamah syar'i ni dia letakkan hukum berdasarkan hukum syar'i misalnya secara mudah. Soalannya hukum syar'i dalam istilah ulama ni merujuk kepada apa? Sebab bila kita tak faham benda ni, masyarakat sekarang dia jadi celaru. Antaranya apa? Antaranya ialah sebahagian masyarakat ni dia tak nak percaya ulama. Dia tak nak percaya fuqaha, dia tak nak percaya mufti. Misalnya ialah apabila mufti ni dia keluarkan fatwa mengharamkan vape ataupun mengharamkan rokok. Orang-orang yang jahil mengenai agama, tidak mengetahui fiqh, usul fiqh dan seumpamanya akan katakan hukum ni adalah rekaan mufti tu. Nak dengar tak benda ni? Tak nak ini mufti kerajaan ni dibayar untuk cakap benda ni. Nah, hukum ni bukan hukum Allah. Sebab apa? Dalam Al-Quran dan Sunnah tak ada pun kata wala tashrabu at-tadkhin ataupun ad-dukhan kan. Ada dalam Quran kata jangan kamu hisap vape ke hisap rokok? Tak ada. Jadi bila mufti bawa keluar hukum kata vape ni haram, dia akan kata apa? Ini bukan hukum Allah, ini bukan hukum syar'i. Jadi kita tanya dia balik. Pertamanya kamu tahu tak hukum syar'i itu maksudnya apa? Adakah hukum syar'i semata-mata hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tu kita kata hukum syar'i? Okey. Jadi ulama kita menegaskan hukum syar'i ni apa dia? Fasyar'iyyu khitabullah ta'ala. Pertamanya ialah khitab Allah. Khitab Allah ni adalah apa? Sifat kalam Allah Ta'ala. Sifat kalam Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kata-kata Allah Ta'ala. Sejak azali lagi Allah Ta'ala dah letakkan hukum. Misalnya pada hari ini kita semua tahu solat 5 waktu hukumnya wajib. Maksudnya apa? Sejak azali lagi Allah dah tetapkan solat itu wajib. Yang kata kalau Allah dah tetapkan solat ni wajib sejak azali, kenapa malam Isra' baru wajib solat? Ada pernah fikir tak? Tak. Dia ada beza di antara sejak bila hukum tu dah sabit dan sejak bila hukum itu diperkenalkan kepada
mukhatabnya, kepada mukallaf, kepada manusia. Sejak azali lagi Allah dah tetapkan semua hukum hakam. Okay, sejak azali lagi Allah Ta'ala dah titahkan, dah kalam, dah sebut dah semua hukum hakam. Cuma untuk solat malam Isra' lah baru tahu kata itu wajib. Jadi kat sini kita boleh tengok ta'alluq hukum tu ataupun ta'alluq sifat kalam tu sejak azali lagi. Tapi iblagh, iaitu menyampaikan hukum tersebut pada malam Isra' Miraj. Okey. Namun adakah semua kalam Allah tu namanya hukum? Okey. Dikhaskan lagi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Tak, bukan semua, tetapi kalam Allah yang bertakluk, yang khas, yang spesifik, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Mukallaf ni adalah al-aqil, orang yang berakal, syarat dia yang pertama. Yang kedua al-baligh, dah baligh, dah sampai umur dia. Yang ketiga balaghathud da'wah, yang sampai dekat dia Islam. Yang keempat adalah apa? Salimul hawas, selamat dia punya panca indera dia. Maksudnya apa? Dia tak buta dan pekak dalam masa yang sama. Sebab kalau orang yang tak berakal, ada function tak kita suruh dia solat? Jangan kata solat, dia nak pukul orang pun kita tak boleh buat apa. Betul tak? Kemudian orang yang baligh, orang yang masih lagi sabi, masih lagi kanak-kanak, belum baligh, dia tak dinamakan mukallaf. Kemudian orang yang sampai dakwah, orang yang mana duduk kat satu pulau. Misalnya ada satu pulau ni, dia di perairan India, kalau saya tak ingat. Pulau tu kalau siapa-siapa nak masuk, dia akan bunuh. Maksudnya memang secara adatnya tak sampailah Islam dekat tempat macam tu. Maka kelompok mereka kat situ dianggap sebagai ahlul fatrah. Mereka ni bukannya orang yang sampai dakwah, maka mereka tak wajib solat, mereka tak wajib apa-apa. Okey. Lalu yang keempat ialah orang yang selamat indera dia, dia tak buta dan pekak. Sebab kalau orang yang buta dan pekak dalam satu masa, dia nak menuntut ilmu macam mana? Betul? Kalau dia buta, at least kita boleh ajak dia bahasa Braille. Kalau orang tu pekak, boleh ajak bahasa isyarat. Tapi kalau buta dan pekak masa yang sama, nak ajak macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Okey, faham? Jadi semua perbuatan mukallaf, saya rasa malam ni insya-Allah semua mukallaf, sebab saya tak nampak pun budak-budak malam ni. Jadi perbuatan kita ni akan jadi ataupun berkaitan dengan hukum. Hukum akan ada pada perbuatan kita. Pada malam ni perbuatan kita untuk datang ke surau, mendengar majlis ilmu, dia ada hukum tak? Ada hukum dia. Itu hukum dia wajib fardu kifayah bagi ahli ilmu yang untuk mengajak, dan sunat untuk para hadirin, dan wajib bagi sebahagian yang mana kalau dia tak sempurna akidah dia melainkan datang mengaji, maka dia wajib datang. Nampak tak? Perbuatan yang nampaknya sama tapi hukum berbeza. Okey, perincian hukum tu kita mengaji dalam fiqh lah. Okey. Baik. Lalu bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Hukum tersebut yang bertakluk dengan mukallaf tersebut, perbuatan mukallaf tersebut, sama ada berkaitan dengan talak, sama ada hukum tersebut bersifat ada tuntutan. Ada tuntutan ni maksudnya sama ada dituntut untuk buat ataupun dituntut untuk tinggal. Macam menuntut ilmu malam ni, dituntut buat ke dituntut tinggal? Buat. Macam minum arak, dituntut buat ke dituntut tinggal? Dituntut tinggal. Okey? Awil ibahah, ataupun tak dituntut untuk buat dan tinggal. Yang ni nama dia apa? Ibahah ataupun harus yang kita sebut. Dan yang terakhir ialah awil wad'i lahuma, ataupun hukum tersebut berkait dengan wada'. Wada' ni maksudnya apa? Hukum yang mana kita tahu hukum tersebut fungsinya ialah untuk kita tahu kesabitan hukum syarak. Contohnya apa?
nak tahu maghrib ni masuk, nak tahu maghrib ni solat dia wajib ke tak, apa yang kita kena buat? Sekarang senang lah, tengok jam je kan. Kalau dulu nak kena buat apa? Tengok matahari. Jadi bila matahari terbenam, bila matahari dah tenggelam, maka baru wajib solat maghrib. Jadi pengetahuan kita tentang sebab kepada masuknya waktu maghrib, sebab kepada wajibnya kita solat maghrib, itu nama dia hukum wada' ataupun hukum wada'i. Sebab untuk mengetahui, sebab bila kita mengetahui hukum tersebut, fungsinya adalah untuk kita tahu tentang hukum syar'i yang tadi. Okey, jelas kan? Baik. Wa yadkhulu fi at-talabi arba'atun. Jadi ada perkara yang termasuk dalam perkara yang bersifat tuntutan ni, 4 perkara. Pertamanya adalah al-ijab. Yang kedua adalah an-nadbu. Yang ketiga adalah tahrim. Yang keempat adalah karahah. Iaitu wajib, sunat, haram dan makruh. Wajib dan sunat ni dituntut buat. Cuma wajib dituntut yang mana tuntutan yang mesti. Tak buat akan dapat dosa. Sunat tak perlu dengan makna apa? Bukan tak perlu makna tak payah buat dah. Maksudnya tak bersifat mesti. Okey. Fal-ijabu wa huwa talabul fi'li talaban jaziman kal iman billahi ta'ala wa bi rusulihi wa qawaidil Islam. Macam tadi lah, yang wajib itu ialah apa? Talabul fi'li, tuntutan untuk buat satu perkara, namun talaban yang jaziman, tuntutan yang mesti buat. Yang mana kalau seorang tu tak buat, akan dapat dosa. Okey. Seperti misalnya ialah apa? Beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Siapa dia yang tak beriman ni, maka bukan setakat tak dosa, bukan setakat dapat dosa, bahkan tidak dianggap sebagai seorang Muslim dan akan kekal dalam api neraka. Wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazimin ka salatil fajri wa nahwiha. Dan sunat pula macam tadilah, tuntutan buat namun tidak mesti. Okey, misalnya ialah salatil fajri. Solat fajar kat sini bukan maksud solat subuh. Orang kata solat subuh sunat pula, Imam Sanusi kata kan. Tak, maksud kat sini adalah apa? Solat sunat subuh tu. Yang 2 rakaat tu. Okey, juga dikenali sebagai raka'atul fajri. Okey. Seterusnya adalah wat tahrim wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li talaban jaziman ka syurbil khamri waz zina wa nahwiha. Dan haram pula ialah perkara yang ialah tuntutan untuk menghalang diri daripada buat. Talabul kaff. Dengan tuntutan yang mesti. Iaitu dengan kata kalau kita tak tinggal benda tu, akan ada dosa. Misalnya seperti minum arak dan juga berzina. Wal karahatu wa hiya talabul kaffi 'anil fi'li talaban ghaira jazimin kal qira'ati fi ar-ruku' was sujudi wa nahwiha wa nahwihima. Manakala perkara yang makruh pula ialah perkara yang dituntut untuk menahan diri daripada buat, iaitu dituntut tinggal lah. Okey. Namun dengan tuntutan yang tidak apa? Tidak mesti. Seperti apa? Seperti meninggalkan qiraah. Iaitu seperti kita tak baca zikir dalam sujud, dalam rukuk. Adakah semayang kita tak sah terus kalau kita tak baca tasbih dalam apa? Rukuk dan sujud? Masih sah. Namun hukumnya apa? Makruh. Okey. Wa ammal ibahatu fahiya idhnu syar'i fil fi'li wa tarki ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhari kal bai'i wan nikah. Adapun perkara yang harus ialah keizinan syarak. Syarak membenarkan untuk kita buat ataupun untuk kita tidak buat secara serentak. Dengan makna apa? Tanpa tarjih, min ghairi tarjih. Dengan makna bukannya misalnya lah makan nasi ayam.
Makan nasi ayam dengan tak makan nasi ayam, mana yang lebih aula? Kita tak boleh bagi jawapan, betul tak? Secara umumnya. Makan nasi ayam ke tak makan nasi ayam ke, ikutlah nak buat mana-mana, betul tak? Maka yang ni nama dia perkara yang harus. Okey. Wa ammal wad'u. Okey. Amal wad'u ni bukannya orang kata apa? Penerangan tentang hukum wad' pula. Okey. Yang tadi yang 5 tadi tuan-tuan puan-puan yang dinamakan sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi. Hukum taklifi ni yang tadi itulah. Yang wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Lalu seterusnya adalah al-hukum al-wad'i. Apa tu hukum wad'i? Fahuwa ibaratun an nasbi syari'i amaratan tadullu ala hukmin min tilkal ahkamil khamsah wa hiya as-sababu wasyartu wal mani'. Hukum wad'i ini kata Imam Sanusi ialah nasbu syari' amaratan, iaitu apa yang syariat guna sebagai amarah, sebagai tanda untuk menunjukkan sabitnya hukum taklifi tadi. Macam saya sebut tadi lah. Syarak kata apa? Bila terbenamnya matahari wajib solat maghrib. Maka terbenamnya matahari itu dia hukum wad'i. Satu amarah, satu tanda yang mana syarak letak sebagai apa? Tanda kata wajib solat maghrib. Jadi hukum wad'i ini ada 3. Yang pertamanya adalah sebab, yang keduanya ialah syarat, yang ketiganya ialah penghalang bagi hukum tersebut. Okey, sebab ni misalnya macam tadilah. Bila terbenamnya matahari wajib maghrib, tu kita panggil sebab. Yang kedua syarat. Syarat ni bahasa mudahnya ialah kalau kita tak ada syarat tu, hukum tu tak jadi. Betul tak? Sebagai contoh, orang yang gila, wajib tak dia solat? Tak wajib. Sebab apa? Dia tidak ada syarat untuk wajib solat. Dan yang ketiganya ialah mani', ini penghalang. Misalnya orang yang haid, dia wajib solat tak? Tak wajib, bahkan haram dia solat. Maka haid tu kita panggil apa? Mani', yang menghalang daripada dia wajib solat. Jadi hukum wad'i ada 3 tu. Sebab, syarat dan juga mani'. Fassababu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu li dhatihi kazawali syamsi li wujubi adh-dhuhri mathalan. Sebab ni adalah apa? Yang mana kalau dia ada, wajib benda tu ada. Kalau dia tak ada, wajib benda tu tak ada. Misalnya macam tadilah. Kalau kat sini Mas Samsi dia bagi contoh tergelincirnya matahari sebagai sebab kepada wajib solat zuhur. Selagi tak gelincir wajib tak? Tak. Tapi kalau dah gelincir wajib. Okey. Seterusnya syarat. Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dhatihi. Katamamil hawli li wujubi zakah. Syarat ni kalau dia ada, kalau dia tak ada, maka benda tu tak jadi. Tapi kalau dia ada, tak semestinya jadi. Okay, tak semestinya lagi. Contohnya macam kewajipan mengeluarkan zakat harta. Zakat emas lah kita contohkan kan. Okey. Zakat emas ni ada banyak syarat dia. Antara dia apa? Cukup haul, cukup nisab. Betul tak? Sekarang ni kat sini dia ada ejen public go depan ni. Okey, jadi dia faham lah benda ni secara praktikal tu. Jadi kalaulah emas kita ni cukup dah nisab. Nisab ni jumlah dia lah. Berapa gram tu kan. Tapi tak cukup haul. Tak cukup setahun lagi simpan benda tu. Tak cukup masa lagi. Maka yang tu wajib tak dia mengeluarkan zakat? Tak. Kerana apa? Tak cukup lagi. Okey. Tapi kalau cukup wajib tak? Wajib. Okey, jelas kan syarat tu apa? Baik. Wal mani' ma yalzamu min wujudihi al-adamu wa la yalzamu min adamihi wujudun wa la adamu li dhatihi kal haidh li wujubi shalah.
Maka mani' ni, penghalang ni adalah perkara yang mana kalau dia ada, wajib benda tu tak ada. Macam tadilah, kalau adanya haid, automatik kewajipan solat tu tidak ada. Tapi kalau dia tak ada, tak semestinya benda tu ada ataupun tidak ada. Misalnya macam orang lelaki lah, dia ada haid tak? Tak ada. Tapi kalau lelaki tu tak mukallaf, budak-budak lagi, wajib dah dia solat? Tak juga. Okey, dia macam terbalik dengan siapa? Terbalik dengan syarat tadi. Jadi itu hukum syarak. Seterusnya ialah yang namakan sebagai hukum adat. Kalau kita nak syarah lagi, saya rasa takut tak sempat. Jadi saya ringkaskan hukum ni. Yang tadi pertama dia ada hukum syarak, yang kedua kita ada hukum adat, yang ketiga ada hukum akal. Hukum adat ni adalah apa? Ialah aturan ataupun sunnatullah ke atas muka bumi ni. Yang mana kita tengok secara adatnya benda tu macam mana. Sebab tu dinamakan sebagai hukum adat. Misalnya siapa dia demam, kalau dia ambil Panadol, dia akan sembuh tak? Dia akan sembuh. Tapi adakah sembuh kat situ dengan makna wajib dia sembuh? Wajib kat sini wajib apa? Kalau kita kata wajib akal, makan Panadol tak wajib sembuh. Tapi kalau ikut adat, dia wajib sembuh. Kerana adatnya kalau orang yang ada sakit demam, makan Panadol, dia akan sembuh. Jadi hukum adat ni, konsep dia boleh berubah. Dia tak semestinya tetap. Okey? Oh, dia dah azan dah? Oh, belum lagi 20 saat. Buat dengar ke masjid sebelah ke apa. Jadi itu hukum adat. Kita tengok berdasarkan aturan dunia. Hukum akal pula ialah hukum yang mana akal kita dapati. Dan akal kita tak boleh terima benda tu berlaku sebaliknya. Contoh macam saya cakap, saya sekarang ni wujud dan tidak wujud. Siapa boleh terima benda ni? Saya wujud dan tidak wujud. Tak ada siapa boleh terima benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni bercanggah dengan logik akal. Jadi kenapa Imam Sanusi letak 3 hukum ni, pembahasan 3 hukum ni sebagai muqaddimah dalam akidah? Kerana dalam akidah, perkara yang kita nak tahu ialah apa? Pertamanya ialah kita nak tahu apa yang mana sifat tersebut wajib Allah ada. Kemudian sifat yang mana mustahil Allah ada sifat tersebut. Dan sifat yang mana boleh sahaja kita lihat benda tu berlaku ataupun tidak berlaku secara mudahnya. Misalnya dalam akidah kita nak tahu Allah Ta'ala ni adakah dia mesti tidak ada permulaan ataupun boleh saja ada permulaan? Mustahil kan ada permulaan. Kita nak tahu wajibnya sifat qidam tersebut bagi Allah. Dan kita nak tahu mustahilnya adanya hudus, adanya permulaan bagi Allah. Dan boleh tak Allah Ta'ala cipta kita malam ni dekat masjid ni, dekat surau ni? Boleh. Boleh tak Allah nak ciptakan kita dekat tempat lain malam ni? Boleh. Jadi itu kita panggil perkara yang harus. Okey. Wajib, mustahil, harus tadi menurut apa? Menurut akal. Jadi kalau tak tahu hukum akal, macam mana kita nak tahu apa yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah? Sebab tu musannif meletakkan perbahasan hukum akal di awal sekali. Jadi akidah Islam ni berbeza dengan agama-agama lain sebab akal ni. Sebab kita guna hukum akal. Agama lain ni sebahagiannya tak kisah pasal akal. Sebahagiannya tak kisah pasal akal. Nanti kita akan tengok macam mana statement tersebut benar. Kemudian dibincangkan tentang hukum adat. Kerana apa? Kerana untuk membetulkan akidah kita tentang alam ni. Supaya bila kita buat satu benda, kita tahu bahawa ni sebenarnya daripada Allah. Kita sehat selama ni bukan sebab Panadol, tapi sebab Allah yang cipta sembuh. Panadol hanyalah adat sahaja. Kita boleh main masjid surau malam ni bukan sebab kita baik pun, tapi sebab Allah yang tentukan kita datang malam ni.
Okey. Itu semua akidah kita terhadap Allah Ta'ala dan juga realiti kehidupan kita di atas dunia ni. Jadi sebab itu Imam Sanusi letakkan perbahasan 3 hukum ni sebagai mukaddimah untuk kita faham akidah dengan lebih mendalam. Okey. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada bulan hadapan pada perbahasan hukum adat pula. Untuk kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan adat dan hukum adat. Antaranya yang dimaksudkan dalam hukum adat ni, bahasa sekarang kita panggil hukum sains. Antaranya hukum sains. Misalnya api ni kalau kena getah mesti terbakar. Tapi dalam Al-Quran ada tak kes yang mana api tak terbakar? Ada. Iaitu ketika peristiwa Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Namun adakah peristiwa itu bercanggah dengan akal? InsyaAllah kita akan sentuh pada kuliah yang akan datang. Itu saja untuk malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.